Alright, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Shark X Fishing. Okay, so hari ni aku nak mancing, aku nak repeat sebarau dekat Pulau Kemiri. Aku tak berseorangan hari ni. Aku sama rakan yang kenalan daripada YouTube juga. Tapi dia orang Kuala katanya, ke orang Teping kot. Aku nak mancing dengan dia ni. Aku baru first time lah jumpa ni. Kita bawa dia nak cari lesen sebarau katanya. Okay, so tanpa buang masa, kita jumpa kat Pulau Kemiri. Kita akan bersama dengan brother Faizal. Okay, so hope ada strike lah. So aku pun hari ni trip tak lama. Bro Faizal pun nak balik ke Penang. Ada habis cuti. So short trip je lah. Mungkin sampai aku stay sampai pukul 10. So kalau dia nak sambung, dia sambung lah. Okay, apa-apa pun kita jumpa kat JT lagi. Alright, jom jalan. Buat dia marah, Buku ni kita cari apa? Sebarang. Kan. So, pagi-pagi yang lewat petang tu selalunya lah. Tapi kalau dia nak badai tengah hari boleh bantai mah. Kan dia kira. Dah gelap. Macam tu kan. Cuma nampak macam percik air ikan tu main tau. Main. Boiling dengan ikan lah. Betul dia. Oh. Kejut aku. Popper. Popper ya? Tu dia first time strike. Kayak popper. Terkejut tu. Terkejut lah. Nampak dia kejut. Oh. Baru pertama. Mana makan mah? Apa? Ya. Dapat balik ke? Tak bisa makan pun. Ha? Besok kan? Besok kan tak dapat. Kau orang rumah nak apa? Mau? Boleh lah, boleh lah. Boleh? Sedap lah. Tak try lah. Tak ada rekod strike kedua. Wah, dah sekolah. Tak water. Ni nak buat lauk, kita bawa balik lah. Bawa balik.
buat kulit lemak. Baik ni. Ni nak sambung pukul 12 lah. Tak tahu. Naik sekali lah. Kita nak cari jalan balik untuk. Dah. Nanti kita remote. Ha? Toman. Jap. Sat. Toman kena main koper lah. Boleh. Kalau boleh kat kulit itu. Ya. Boleh. Tinggi nak dia. Tak ada. Tak nampak ibu dah. Jom. Take on strike. Steam. Mana tengah? Saya cover budak. Okey. Aduh, baru nak cover budak. Aduh. Hitam tu. Sorry bang, lambat sikit bang. Lambat sikit dah cover. Tak boleh kontrol dah track. Dulu orang tengok track tu. Pintu. Mana kewah baru aku. Bang boleh apa biasa bang? Biasa. Runcit mata tu. Pin kangkang. Pin kangkang. Oh dia. Terbuka pin. Kasak. Macam mana dengan apa-apa tak? Kalau Dia jadi buat balik dia buka. Kalau dia telan tak boleh. dia mati lah. Selalu dia kat tu dia gesek-gesek tu lepas balik. Dia lepas. Oh, tak nampak ada hitam. Baru nak tukar-tukar.
Apa dia? Apa pensel lah? Pensel? Pensel baru. Aduh, pakai tangan udah ada. Ini tu lah. Kangkang mata tak apa tak? Dia bawa anak dia bang? Saya lambat take over ni. Sorry bang. Tu ah. Seram. Dapat 2 ekor strike untuk water pergi tadi lah. Lepas tu dah start dalam pukul 9 dan pukul 10 tu dah tak ada lah. Okay, rezeki aku dapat 2 ekor. Pada sahabat kita yang putasa dia turun lagi. Okay, dapat top water lah 2 ekor. Sebab now syurut. Oh, tapi sayang lah kita punya tekong lucut. So bas Oman Negro kata dia. Okay.